Okay, kita dah sampai Bukan Parit, nak pergi dekat kedai gunting rambut Legend ni. Bawa ayah gunting rambut sekejap. Tepi ni diorang tengah tutup untuk construction. Maksudnya macam boleh parking tepi-tepi ni. Tapi ni nampak tu, ada bedak Legend weh, bedak ais. Okay, jom kita masuk dekat dalam. Ha? Wang Anak pakai DP tu. Okay, ni daripada ayah saya kecil kat sini. Masa penjajahan British. Yo. Datang daripada England. Tiga-tiga tu. Ni. Betul. Masih lagi boleh jalan. Dah berapa generation? 3 generation. 3 generation. Daripada Jepun, yang satu lagi ni England. Thank you uncle. Okey. Cantik gila weh cuaca hari ni. Okay, ni dah siap, dah standby dia punya buluh dengan daun pisang. Kita dah nak start guys. Kita nak buat lomang. Lomang pula. Lemang. Kau jangan orang nanti lomang. Salah negeri pula. Gula. Atas tu. Ata Dema nak buat lemang. Fokus ini Buat rasa je. Okay, garam sikit. Lagi sikit. Oh, garam kasar dia letak. Untuk kadang rasa nak gula. Lepas tu nak tambah air sikit. Sekali weh. Kita masukkan santan dia dulu. Kita masuk mushroom dia. Rumah opah ni dah 100 tahun lebih ada. Dah 100 tahun dah usia rumah ni. Okey, masuk. Nah, Wow. Serata-ratanya. Woi, kuning dia tu. oh sejuk tak. Tak masak lagi dah. Nyam. Okey. Tapi kalau tak pekat pula nanti tak lemak. Oh. Hati pun dah pada. Salah. Di bahagian belakang rumah opah, bawah ni diorang tengah itu sup. Menggelegak Nampak tak? Wish. Sakit mata asap. Masak apa tu, Dek? Rendang tok. Cuba Aizah nak pastikan betul nak kacau. Kita tengok serata ke tak serata. Tu kan? Ngam. Lipat. By Chef Ami. Ni dekat bahagian bawah rumah. Tadi kan view daripada atas lah. So ni bahagian daripada bawah. Okay guys. Diorang akan bakar lemang dalam tong ni nanti. Yang ni diorang pinjam. Tak tahu pinjam kat siapa. Batu gajah tu. Dia kata tak ada orang tu. Tak ada orang betul. Kalau guna biasa? Kalau guna biasa 4 jam. Wah. Jimatkan masa weh. 2 jam jimat masa. Betul masak mesti. So kalau ni 2 jam je. Kalau guna yang api tu 4 jam. Tengok ni maknya buat asam gelugur. Tadi panas terik. Sekarang hujan kan saya kena sorok kat sini. Dia kena berapa kali tambah habis? 2 kali. Setiap sejam. Lebih kurang. Bagi dia ke Macam agak-agak dia kering Oh, so dah masuk tu. Nanti dia kering baru tambah lagi. Dalam 2 kali. Okay, orang-orang dapur dah settle. Okay, ni barang-barang lagi. Senang nak ambil kot. Tangan CA ni julukan ni.
Kali ke tak cukup tambah. Tambah lagi. Yang paling baik kalau hujan tak kena kabut. Oh, masak cantik. Bukan tenaga. Okeylah. Kira tu ke? Wush. Bawa di atas apa potong. Guys, kita punya lemang. So ni lauk-lauk kita nak berbuka. Wih, siap ada paru. Ambil nombor kan. Ini sedap ni. Lepas tu yang ni daging hitam. Lemang ni kita makan dengan ni sekejap lagi. Wih, sedap ni. Kita completer. Ni kan Inilah completer. completer. Tapi kita Dia betul-betul dah lain orang kan? Perak panggil limas. Sen. Tapi lain. Sebab limas di bawah dia macam lagi pejal. Dia Kan? maybe dia punya bacaan. Tepung dia. Tapi boleh lah almost lah. Okey lah. Berbuka. Anai, kamu ambil tempat bapa ni. Ui, penuh-penuh. Ya, kita ingatkan dua podcast tadi. Rupanya different ya menu dia. Hitam tahu ni. Ui. Sini kat kameraman. Okey. Careful. Lah. Abang nak pasangkan. Ya. Panjat. Kat kampung je lah boleh pasang. Apa benda tu jatuh? Kat rumah tak berani nak pasang. Api-api kat sini je. Tengok abang pasang. Tada! Jadi sunbear. Sunbear. Careful tak nak kena rapang tu api tu panas. Yang dah habis main bunga api sebenarnya. Kita baru nak record. Ya jadilah kita nak berita. Malam raya punya aktiviti nampak tak? Dia nak masukkan kuih. Lepas tu nak asingkan sikit untuk bawa pergi masjid esok. Banyak weh kuih dia. Weh sedap kuih Mami Carey tu. Mama Carey. Satu kakak. Ni sebenarnya juga tak? Mama Carey ni susah nak jumpa yang sedap. Lain juga tak payah. Dua. Oh. Yo. Yo. Satu je guys. Hari raya.